Seorang lelaki ditemui maut dalam sebuah kereta berkunci yang diparkir di kawasan bertentangan kampus Universiti Sains Malaysia USM di Jalan Sungai 2, Pulau Pinang. Mangsa yang berusia 37 tahun itu ditemui dalam keadaan sudah membengkak selepas orang ramai mengesyaki sesuatu tidak kena apabila kenderaan itu berada di lokasi berkenaan untuk tempoh yang lama. Menurut laporan, kejadian terbongkar selepas beberapa panggilan telefon yang dibuat kepada mangsa tidak dijawab, namun tiada sebarang suara kedengaran di hujung talian. Setakat ini, polis masih menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kematian mangsa. Vanakkam Max, dunia OTT Tamil baru anda. Dari tempatan hingga global, daripada klasik ke terkini, daripada trend moden ke warisan budaya, semuanya ada di satu platform. Hiburan dan maklumat, lebih segar, lebih dekat, lebih menyeluruh. Nikmati pengalaman premium pada harga mampu milik. Dan kini, langganan percuma untuk anda. Vanakkam Max, destinasi baru dunia hiburan anda.